Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, apa perasaan Puan apabila anak Puan mendapat keputusan cemerlang dalam UPKK pada tahun 2025? Alhamdulillah, saya Nurul Nadiah binti Jalani, ibu kepada Ahmad Rizki Nafat daripada Serai Putrajaya. Saya sangat bersyukurlah dia dapat result yang cemerlang, sebab hari tu dia kata dia pun tak yakin lah dengan result dia, tapi Alhamdulillah lah rezeki dia tahun ni dia dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPKK 2025. Mungkin Puan boleh share sikit tips anak Puan dekat rumah. Macam mana cara dia belajar? Apa yang saya perhatikan lah, untuk latihan ke kerja rumah memang dia dah siapkan di sekolah. Tapi untuk UPKK memang kita ada grup khas, memang cikgu dia pun selalu update lah. Kalau ustazah dia ada share nota, saya akan share balik kat dia. Kalau susah dia nak baca, saya printkan khas untuk dia baca lah. Mungkin Puan boleh share sikit perasaan Puan tentang kualiti pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru di sini. Okey, kalau dari segi tu, sebab dia pun anak sulung saya, ini kali pertama lah, kira peperiksaan besar bagi dia lah. Okay. Jadi kalau saya tengok setakat ni, segala program yang dilakukan oleh ustaz-ustazah cikgu ni memang sangat bagus lah, sangat committed lah yang boleh saya nampak. Kelas tambahan dengan sampai petang, lepas tu Sabtu pun kadang-kadang mereka ada kelas lagi, jadi memang sangat membantu lah. Tambah-tambah subjek kafar ni macam bahasa Arab, memang saya memang tak ada knowledge langsung lah. Jadi memang harapkan cikgu, so memang cikgu-cikgu memang amat committed. Puan boleh share kepada ibu bapa dekat luar sana mungkin sedang mencari sekolah rendah integrasi. Pada ibu bapa yang ingin menghantar anaknya ke sekolah integrasi yang ada kurikulum sekolah rendah bawah KPM dan juga KAFA, boleh datang ke Serai Putrajaya. Baguslah, amat terbaik. Boleh silalah datang kat sini untuk mencuba. Okey, terima kasih Puan. Dan apa lagi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jom datang ke Serai Ar-Raudhah Putrajaya.